kau nak tengok final battle bila dia lawan dengan orang kata main villain dia, mesti benda tu yang paling kau akan rasa sangat-sangat puas lah. Tapi untuk kali ini Security has the name, the tech gauge, the aim. From movie reviews to DIY, he's always on the chain. Unboxing gadgets, fixing up the place. A digital guru with a funny face. He dives into the silver screen. A cinematic journey, a vivid scene. Assalamualaikum, hai. Okay, hari ni aku baru lepas pergi tengok filem Gayung 2. Gayung 1 tak jauh, tak lama pun gap antara Gayung 1 dengan Gayung 2 ni. Tahun lepas kalau tak silap aku Gayung 1. Dan aku rasa korang pun tahu pasal cerita Gayung ni. Dia kisah ataupun filem yang diinspirasi daripada kisah pengasas silat Gayung, Datuk Mio Abdul Rahman. Yelah, cerita kali ni cerita dia nak kata terlalu menunjukkan kisah Datuk Mio, aku rasa kurang sikit lah. Tapi dia dah lebih kepada career Datuk Mio ataupun Mio menjadi seorang polis. Dan dia ada dah buat siasatan pasal kes rasuah apa semua kan. Dia dah kurang sikit lah daripada kalau macam dulu. Banyak macam orang kata dia nak tunjuk timeline kisah Datuk Mio ni masa daripada Perak ke Singapura. Tapi untuk nombor 2 ni tak. Dan timeline untuk nombor 2 ni yang aku tahu dia selepas 8 tahun daripada kejadian masa Gayung pertama dulu. So dia dah lepas 8 tahun kemudian dia dah jadi polis. Dan aku tak sure kes yang dia siasat ni memang betul-betul berlaku ataupun tak. Dan apa yang aku tahu banyak jugalah watak-watak yang difiksionkan. Mungkin kes ni pun difiksionkan, aku tak sure. Kalau korang ada info, korang boleh share dengan aku. Mana-mana yang berharap filem ni akan sangat-sangat sama ataupun banyak sangat sama dengan kisah sebenar Datuk Mio, aku rasa kau tak boleh harap lah. Dia banyak fiction, cuma mungkin ada timeline dia tu agak tepat lah. So kali ni filem ni dilakukan oleh, of course, Mio Abdul Rahman, dilakonkan oleh Beto Khushairi. Lepas tu ada Nabila Huda, ada Syafi Naswib. Lepas tu ada pula sekarang orang kata pelakon pembantu dia yang baru, Syafi Naswib. Dia agak sikit tenggelam sikit. Dia lebih kepada satu watak baru. Nama dia apa? Fauzi ke tak silap aku. Ataupun dilakonkan oleh Fauzi Laili. Lepas tu dia punya main villain Bobby apa nama dia? Bobby Tonelli. Macam tu lah lebih kurang. Lepas tu ada watak juga yang salah seorang penjahat ataupun penjahat yang cerita ni, Rabbit Chin. Lepas tu ada pelakon, kata saya aku dia Miss Malaysia, tapi dia bukan pemenang kot, Chin Sandal Lim. Lepas tu banyak lagi lah pelakon-pelakon lain yang aku dah tak boleh nak recall sekarang. Sebab dalam cerita ni ramai lah juga pelakon-pelakon dia kan. So macam aku cakap tadi, kisah Beto Khushairi ataupun Datuk Mio, dia nak menyiasat kes rasuah dalam pasukan polis yang dia ni lah dekat Singapura kan. So apa lain kau pergi tengok lah kan. Dan apa yang menarik ataupun benda yang paling aku boleh highlight dalam filem ni adalah lakonan Beto Khushairi. Lakonan dia daripada Gayung pertama lagi. Bagi aku Beto ni dia punya, mungkin ni memang forte dia kan. Dia memang seorang pelakon yang sangat hebat. Dan dia juga seorang pelakon yang ada basic seni pertahankan diri. So bagi aku watak Datuk Mio ni sangat-sangat kena dengan dia. Dia karisma dia sangat-sangat dalam cerita ni sangat-sangat menonjol. Dan bagi aku dia buatkan watak-watak lain tenggelam. Tu bagi aku dia jadi kelebihan dan kelemahan untuk filem ni juga kan. Dia macam Beto ni terlalu override daripada apa ni, Gayung pertama lagi. Masalah ni yang aku dapat kan. Dia macam aku cakap, dia ada pelakon pembantu yang lain, Fauzi Laili tu. Fauzi Laili tu nampak macam sangat tenggelam. Tu yang bukan lakonan dia tak best ataupun lakonan dia kayu ke teruk ke apa, tapi sebabkan Beto tu terlalu powerful lah dalam cerita ni. Pelakon-pelakon yang aku rasa yang boleh menandingi pelakon dia, Nabila Huda sebagai watak hero
Sherwin ataupun isteri kepada Mio ni. Ya, gandingan dia dengan Nabila Huda sangat-sangat menjadi. Shafina Sweet pun agak perform lah. Cuma macam aku cakap, dia sedikit tenggelam dalam cerita ni. Walaupun ya ada benda yang berlaku, ya kalau kau nak tahu apa yang berlaku terhadap watak Cik Mat ataupun dilakukan Shafina Sweet ni, kau kena tengok sendiri lah. Takkan aku nak spoil pula. Tapi ya, something yang best yang berlaku. Cerita ni juga bagi aku emosi dia. Kali ni emosi dia bagi aku emosi yang sangat-sangat mendalam sebab scene yang emosi ni dia sangat-sangat mendalam, dan bagi aku dia dapat menunjukkan betul-betul titik terendah dalam filem ni dan selepas scene emosi ni dia dah pergi ke final Itu yang bagi aku, dia dah bagi kau down, kau emosi kau down, kau dan dia pergi kepada final battle. Yang itu bagi aku, aturan scene, aturan footage dalam cerita ni sangat good job bagi aku. Team editing, pengarah bagi aku, bab-bab susunan footage, susunan scene dia sangat-sangat yang tu aku suka Lagi-lagi ada satu scene tu, footage dia ke footage lain, dia ada tunjuk lah permainan footage tu. Bagi aku permainan footage dalam cerita ni, editing dia semua memang good job. Isu teknikal lain tak ada bagi aku tak ada banyak sangat isu teknikal. Dia punya sinematografi, dia punya color grading, dia punya sound effect dalam cerita ni tak banyak sangat. Dia macam tak terlalu ketara sebab dia lebih kepada masa fighting dan terutamanya pada final battle bagi aku sound effect dia sangat-sangat membantu Kali ni aku macam gayung pertama, kalau aku ingat aku ada isu sikit pasal sound effect. Mungkin kali ni diorang dah memperbaiki sound effect untuk lagi-lagi pada final battle, sangat-sangat membantu Dia bagi kau rasa adrenaline kau makin menaik bila final battle. Tapi itulah, final battle ni ada isu sikit bagi aku. Jadi nanti aku cerita. Sebenarnya dalam cerita ni dia yang Beto tu terlalu perform Itu yang benda yang paling-paling aku boleh highlight Dan benda ni yang buatkan menjadi kurang bestnya, bila Beto ni dia dah terlalu perform, dia dah tak ada orang lain. Macam aku cakap, benda ni yang dia akan jadi kelebihan dan kelemahan filem ni. Sebab ya tak ada watak-watak pembantu yang lain melainkan Nabila Huda dan Shafina Sweet. Screen time diorang tak berapa banyak, so jadi dia agak tenggelam. Tu yang pelakon-pelakon lain tak dapat nak setara dengan Beto. So dia macam kau dah terlalu, bila Beto tu ada, dia dah terlalu spotlight pada dia je, dah tak ada orang lain, dah tenggelam Tu yang buatkan bagi aku sedikit potong lah juga sebenarnya. Sebab ya kau takkan kau nak tengok Beto je kan. Dia sepatut diwarnai dengan pelakon-pelakon lain juga. Dan battle bagi aku, untuk Beto tak ada isu, tapi cuma bila dia berlawan dengan orang lain tu yang bagi aku sedikit ada isu ataupun banyak sebenarnya. Sebab mungkin ada satu watak Jade ni yang dilakonkan oleh yang aku cakap Miss Malaysia, yang siapa nama Sandra Lim tu. Dia je yang bagi aku, bila Beto ada lawan dengan dia, yang tu bagi aku nampak best sebab aku ada tengok temburama Sandra Lim ni pun, dia memang ada background seni pertahanan diri, wushu, kungfu macam tu lah. Dia memang apa ni lah kan, praktis benda tu kan daripada zaman budak lagi. So bagi aku masa perlawanan diorang tu je yang nampak best. Yang lain aku rasa terutamanya pada final battle lah. Final battle ni, dalam final battle dia ada beberapa fighting scene dia, ataupun Beto ni ada berlawan dengan beberapa orang. So ya, bila kau nak tengok final battle, bila dia lawan dengan orang kata main villain dia, mesti benda tu yang paling kau akan rasa sangat-sangat puas Tapi untuk kali ni, ya aku rasa Gayung ada masalah yang sama daripada Gayung pertama sampai Gayung kedua ni. Dia ada masalah pada final battle tu sebenarnya bagi aku. Dia tak ada satu pelakon main villain yang orang kata bila final battle tu dia setara dengan Beto. Sebab macam aku cakap, Beto ni terlalu power Tu yang menjadi masalah kepada filem ni Dia
dia sepatutnya ada satu main villain yang betul-betul orang kata dia tak ada isu pada lakonan, tapi dia isu pada fighting scene tu. Dan aku background check juga, Bobby Tonelli ni dia tak ada background seni pertahankan diri kalau tak silap aku. So kat situ lagi kau nampak dia agak fake bila berlawan. Ada juga scene-scene dia berlawan yang lain, kau nampak dia fake. Jadi sebagai main villain mungkin lakonan okey, tapi bila nak berlawan tu alah potong. Lepas tu final battle dia antara dia dengan Beto pun agak pendek Mungkin aku rasa kalau lagi panjang mungkin akan jadi spoil lagi sebab dia nampak kekok sangat bila dekat final battle tu ataupun masa fighting scene tu. So aku rasa mungkin tu juga tujuan agak pendek lah final battle. So lain aku rasa final battle tu sebenarnya banyak dibantu dengan background music dia. Kalau background music yang tak berapa ataupun background sound yang tak berapa best, aku rasa dia akan jadi lagi sangat-sangat potong Lain overall bagi aku, cerita ni tak adalah isu sangat. Kelemahan terbesar tetap untuk Gayung adalah final battle dia. Satu final battle yang tak bagi kau betul-betul puas. Itu yang membuatkan bagi aku cerita ni aku tak boleh bagi bintang yang terlalu tinggi. Tapi masih puas hati bagi aku. Cerita ni pun di antara cerita yang aku rasa korang kena pergi support untuk tengok. Sebab perjalanan cerita ni dia punya, macam aku cakap, aturan scene, footage dia sangat best. Beto, kalau kau nak tengok lakonan Beto yang best tu, kat cerita ni dia dapat bagi aku rasa memang watak Datuk Mio Abdul Rahman ni memang orang kata sesuai sangat lah untuk Beto. So aku boleh bagi macam Gayung pertama juga 9 bintang per 10. So kalau kau rasa review aku membantu korang untuk pergi tengok Gayung 2, aku harap kau dapat subscribe tu channel aku, boleh like, boleh share, boleh komen video-video aku. Dan pergi tengok. Okey dah. Assalamualaikum.